Kita ni selalu cakap jangan sombong dengan orang lain, jangan pandang rendah dengan orang lain. Kan? Tapi betulkah kita buat apa yang kita cakap tu? Kan? Semua orang pandai bercakap, kita kena hormat orang, tapi kita buat ke? Sebagai contoh, kita ceritakan segala kebaikan kita, kehebatan diri kita yang ada pada kita ni, pada orang sekeliling kita, terutama orang bawahan kita lah, dalam kerja. Apakah itu bukti kita ni seorang yang merendah diri? Tak kan? Kita selalu cerita tentang hormat menghormati, terutama apabila mendengar pendapat orang bawahan, kan, kawan-kawan kita, mendengar luahan masalah orang bawahan kita, kan. Kalau dia nak membela diri dia, nak pertahankan diri dia, tapi kita bagi peluang tak untuk orang bawahan kita bercakap sesuatu untuk pertahankan diri. Biasanya kita akan diamkan ataupun kita akan potong tengah jalan. Sebab apa? Sebab ego kita tinggi, kita lebih hebat, lebih besar pada dia. Hanya gunakan kuasa kita untuk menghukum, untuk menilai mutlak mengikut neraca pemahaman sempit kita sendiri. Betul tak? Melalui naratif, sangkaan yang ada dalam kepala kita sendiri. Apakah itu dikatakan toleransi yang baik? Apakah itu adil? Apakah itu digelar diskusi yang baik? Atau ianya boleh dikatakan kuku besi? Fikir elok. Betul tak? Dalam kita tak sedar. Kita selalu juga cakap macam mana? Jangan sombong dengan orang, kan? Tak baik. Dan kita perlu menunduk, membumi, jadi resam padi, macam-macam. Tapi pernah tak kita bila kita duduk dalam circle bercerita tentang tak kira aset ke, kereta ke, gaan ke, hebat skill kita cari duit ke, buat duit ke, hebat rumah kita ada 2-3 biji ke, hebat kerjaya kita, hebat income bulanan kita, side income bulanan kita. Si ajar ni orang kat depan kita ni cara-cara ni macam ni, tengok jadi macam aku ni. Nak beranakkan duit ni, nak lipat gandakan duit ni. Yang dengar, yang tenganga kat depan tu pun kagum lah, kan. Sekali ujung-ujung time nak bayar, buat kering. Akhirnya yang miskin tu, yang tak tahu cari duit tu, dekat depan kita itulah bangun dan bayar atau lebih, nak faham lagi, dengan pantas merebut kekayaan akhirat yang hakiki tu. Pernah tak kita kata macam tu? Pernah tak kita kata jangan sombong, jangan angkuh? Tapi bila cerita dengan kawan-kawan, bila lepak dengan kawan-kawan ataupun rakan kerja ataupun orang bawahan, kita lah paling tahu dalam segala hal. Kita lah yang tahu segala-galanya. Kita lah yang paling nak menang. Semuanya lebih kita lah. Semuanya hebat kita. Itulah, untuk didik hati tu selalu menunduk di orang biasa yang tenang. Sembunyikanlah segala nikmat, kebaikan, kecerdikan dan kelebihan yang Allah bagikan untuk kita. Seperti mana kita menyembunyikan aib-aib kita sendiri. Lebih-lebih lagi apabila kita berhadapan dengan orang yang tak senasib, orang yang tak hebat macam kita, orang yang tak sehebat kerja kita, tak secerdik, tak pandai. Belajarlah dan fahamilah betul-betul apakah makna masuk kandang kambing mengembek, masuk kandang rimau merimau. Mengaum. Biarlah hebat kita tu diceritakan, disampaikan, diwawakan oleh orang lain, tapi bukan keluar daripada mulut kita. Jangan angkat bakul kita sendiri yang tak laku tu. Contoh lain apabila bila kita duduk bulan yang random, yang dalamnya tu ada macam-macam latar belakang, datang daripada macam-macam tempat. Contoh grup-grup hobi lah, macam grup motor, mancing ke, hiking, apa sajalah, tak kisah. Yang hobi sama-sama. Pastikan topik tu tak lari dari share benda-benda tentang hobi tu saja. Tengok orang macam mana, saling respect pendapat, pandangan orang, barulah harmoni. Kita nak ajar diri kita jadi rendah diri. Dalam mana-mana kumpulan atau entiti atau jabatan, mesti ada jenis sembang kemas ni. Bila orang sembang besar tu, jangan lawan sampai bila tak habis. Kita iakan je, kita angguk ke, dan jangan ambil sikap kita nak lawan dengan dia. Kita ambillah sikap kita kagum dengan dia. Bila orang tunjuk pandai bab ni, tengok je, kan. Mana tahu untung-untung mungkin ada ilmu baru yang kita dapat daripada dia. Memang dia betul-betul pandai. Jadi selalulah bersangka baik dulu, kan. Selalu pula kita ni takut dah dengan pujian ramai. Jangan pula kita rasa resah, gelisah, down dengan cacian hinaan ramai. Kerana pujian ramai tu tak semuanya ikhlas. Boleh jadi ramai yang menganjing sebenarnya. Di depan senyum, di belakang nak menikam kita. Boleh jadi dengan pujian yang menggunung itulah, yang ramai itulah, yang akan makin menyesatkan kita, hanyutkan kita. Jadi berlapang lada lah bila kita kena condemn, kena cemuh, kena hina, kena pandang sebelah mata. Ajar hati tu rendah diri hingga tahap kita takut bila orang puji kita, dan kita terima dengan senyuman akan tiap cacian hinaan orang selagi mana tak melampaui batas. Kita ni selalu cakap kita tak sombong, tapi jarang kita mulakan sapaan pada baik orang yang kita kenal atau orang yang lebih-lebih lagi orang kita tak kenal. Jiran kita sekalipun terlepas daripada hal ni, kan? Lebih-lebih lagi bila kita tengok penilaian kita terhadap dia daripada luaran, kita tengok dia ni, kan, kasta bawah ni, orang biasa ni, orang susah. Dia ni tak ada apa-apa ni, tak bagi manfaat kat aku pun kalau aku tegur ni. Nampak tak? Lepas tu tak sama pula bila kita berdepan dengan orang atasan kita, dengan bos ke, dengan apa ke. Kita beza-bezakan layanan, ikut kasta, ikut darjah.
Kita selalu pandang pada duniawi, pada material, pada keturunan. Kita pandang ikut selera mata kita. Tak ikhlas pun kita. Untuk menyapa pun kita dah tak ikhlas. Sepatutnya cara kita siapa seseorang tu, baik daripada level bos, level siapa pun hingga ke Pak Gad, sama je. Bukan bezakan hormat mengikut darjat. Barulah kita akan kuasai. Ataupun kita menuju ke arah jangan takutkan makhluk. Makhluk tu sama je. Takutkan hanya pada Allah. Jika kita buat salah pula, jangan kita benarkan. Kan? Buat apa? Biarlah kita malu atas dunia ni. Betul tak? Daripada kita malu ke akhirat. Jangan tegakkan benang yang basah. Jangan spin untuk lepaskan diri. Kalau kita pula ada dekat sudut yang benar, maka pertahankanlah walau siapa pun kat depan kita. Jadilah berani kerana benar. Takut hanya pada Allah. Takut bila kita melakukan kesalahan. Jauhkan diri dari kumpulan pengampu, kumpulan pembawang tegar ni. Atas alasan kami bukan buat fitnah. Kami sampaikan benda betul. Nampak tak? Bila dia duduk ramai-ramai, bawa satu-satu cerita sensasi. Kita jangan gunakan dalil alasan membawang tu dengan ungkapan macam tu. Kan? Aku bukan buat cerita pun. Kan? Aku cuma sampaikan benda betul. Aku tak tambah sikit pun. Nampak tak? Untuk bebaskan kerja-kerja kotor kita tu. Walhal hukumnya sama je. Berat je dosa je. Melainkan mudarat besar untuk jabatan, untuk organisasi, malah untuk negara. Maka kita perlu war-warkan, sampaikan ke sebanyak mana orang yang boleh tahu. Kita sampaikan. Itu pun dengan hati-hati, jangan menokok tambah dan jangan menjatuhkan maruahnya. Kalau contoh satu cerita tu tak perlu kupas sampai ke dalam kain. Contoh. Atau kalau kita betul nak sampaikan aib orang ni, ada tempat dia, ada saluran dia. Kita ceritakan pada orang yang berhak, orang yang boleh settlekan masalah tu. Barulah kita boleh canang-canang cerita. Contoh macam hakim. Hakim mahkamah syariah. Dia boleh dengar segala aib dalam mahkamah. Sebab apa? Sebab dia ada authority. Ceritakanlah habis-habis. Kerana hakim tu berkuasa. Dia boleh betulkan keadaan, boleh jatuhkan hukuman. Dia ada authority untuk mendengar. Itu contoh. Jadi sentiasalah kita ni merendah diri dengan siapa sekalipun. Barulah hidup kita ni tenang. Musuh kurang dan bertambah pula kawan dan sahabat. Selagi mana kita melongak ke langit, selagi itulah kita akan syok sendiri. Malah musuh makin ramai. Yang meluat makin bertambah. Yang membenci takkan berkurangan. Biar kita ni bodoh tuan-tuan. Biar kita ni nampak macam bodoh. Asalkan kita tahu adab dengan orang. Adab. Adab dengan ilmu mana datang dulu? Ramai kita jawab apa? Adab. Tapi betul ke adab datang dulu? Sedangkan untuk mendapatkan adab mesti kena ada ilmu. Jadi perlu seiring antara adab dan ilmu. Sebab tu kena pergi majlis ilmu. Dianya datang serentak. Dia tak datang melalui wahyu dalam mimpi tiba-tiba jadi adab. Jadi anggapan majoriti kita ni selama ni tak berapa tepat. Okay. Bila kita selalu rasa bersalah, kan, ajar diri sendiri ni selalu mengalah. Selalulah rasa orang lain tu lebih hebat. Kan, lebih hebat dari kita. Selalu ajar. Orang lain lebih pandai, orang lain lebih ada authority, kan, kagum ke orang lain, bahagiakan orang lain, puji orang lain. Kan, InsyaAllah, semua benda tu akan didik kita jadi orang yang senang, orang yang tak sombong, orang yang rendah diri, yang sesungguhnya, yang mudah didekati, tak kira peringkat umur, latar belakang. Jadi orang yang lebih disanjungi, dihormati, disegani oleh semua lapisan masyarakat tanpa menggunakan satu sen duit pun. Hanya melalui akhlak. Termasuk bos kita sendiri. Ramai yang akan sayang kita. Jadi untuk apa sebenarnya kita buat tu? Apa segala amal baik ni kita buat? Kena ikhlaskan diri kerana Allah. Ajar diri jangan sombong dengan orang. Walau sekecil jawatan pun. Walau dekat depan kita tu warga asing yang miskin. Yang tak ada siapa-siapa, tak ada ahli keluarga dekat Malaysia ni. Bukan siapa-siapa lah. Hormatlah. Sama seperti kita hormat orang lain ataupun hormat bos kita. Baik dari tutur kata, perilaku, cara cakap, cara pergaulan, sama je. Walaupun darjat berbeza. Kan? Jangan beza-bezakan. Kerana begitulah juga pandangan Allah pada kita semua manusia ni. Tanpa mengira darjat dan keturunan. Yang membezakan hanya iman dan takwa. Okay, semuanya dilihat sama di sisi Allah. Baik, mudah-mudahan di akhir kehidupan kita nanti, ramai yang akan datang mendoakan, ramai yang akan menadahkan tangan, mengaminkan doa-doa. Ramai yang akan ceritakan kebaikan kita. Ramai yang akan solat jenazah kita, usung jenazah kita. Biarlah orang lain yang ceritakan kebaikan, kehebatan kita. Bukan ianya lahir dari bibir kita. Namun apa sekalipun, ada yang lebih berat mudaratnya. Daripada rasa sombong, rasa bangga dengan dunia ni, ada. Nak tahu apa? Agak-agak apa? Ini bangga dan rasa kagum pula, hebat pula dengan ceritakan dosa-dosa kita, aib-aib kita sendiri. Pada umum, tanpa sikit pun rasa malu. Kan? Contohnya macam, aku menang judi 400,000. Kau berapa menang berapa? Jadi bangga pada dosa kan. Dulu aku tidur dengan perempuan sekian-sekian. Kan?
Dulu aku hina orang solat. Aku tengok dia ni solat tunggang terbalik tapi jahat. Baik baca dia mencaku, tak payah solat. Nampak? Hati-hati. Allah Akbar. Jaga-jaga geng. Bicara kata tu kadang-kadang dia bermain antara Muslim dan kufur. Mukmin dan murtad. Jurang antara dua, dinding antara dua tu sangat tipis. Bila-bila masa saja akidah kita boleh tergelincir. Na'uzubillah. Biar jahat macam mana sekalipun, sembunyikanlah aib tu. Sebab Allah sendiri menutup aib-aib kita. Jangan pula kita bangga. Ingatlah satu ayat bahawasanya Allah tu maha pengampun. Tak ada dosa yang Allah tak mengampun selain daripada syirik. Betapa hebatnya pengampunan Allah tu. Allah ni ampunkan dosa-dosa besar yang sengaja kita buat. Walau beribu kali pun, walau berkali-kali pun, kita saja buat. Kan? Itu mudah je Allah nak ampunkan. Tapi jika kita buat dosa, kita bangga pula, jaja pula cerita dekat orang lain. Takut-takut termasuk dalam ayat Allah yang Allah tidak akan sekali-sekali mengampunkan orang yang macam tu. Kan? Walaupun dosa dia buat tu tak banyak, tapi dia bangga dengan dosa tu. Faham? Takut-takut Allah tutup terus jalan kita untuk kembali. Na'udzubillah. Kesimpulan daripada seluruh poin yang saya cakap tadi ni, ambillah ibrah dari kisah Sayyidina Umar Al-Khattab. Telah pun dijamin syurga. Lalu baginda berjalan bersusah payah jauh hanya untuk memohon doa daripada Uwais Al-Qarni, orang Qaran. Walhal dari segi darjatnya, Umar ni jauh tekanan, dekat pula dengan Nabi, sahabat besar pula nak dibandingkan Uwais. Sayyidina Umar ni melakukan segala-gala tu bukan kerana susuk Uwais tu, tapi bila dengar sendiri datang daripada kalam Rasulullah yang sebut supaya pergi cari Uwais tu, minta dia doakan, Allah pasti akan kabulkan. Dia pergi tanpa banyak cakap, tanpa nak tahu siapa Uwais ni, latar belakang dia apa, keturunan dia macam mana ni. Dia tak ambil peduli dah semua tu kerana yakin dengan apa yang Nabi sabdakan tu. Padahal kalau kita dah dijamin syurga, sahabat besar Nabi pula tu, takkan pula kita nak turun tahta, nak pergi minta maaf dengan orang yang tak siapa-siapa, tak datang dari mana, berjumpa dengan Nabi, duduk dalam satu majlis pun tak pernah. Nampak tak? Dan sebab itulah kita bukan sahabat. Allah tak pilih siap-siap ni. Allah tak pilih siap-siap dah. Itulah yang saya nak sampaikan. Walau darjat berbeza, kita tak tahu yang mana satu Allah sayang. Boleh jadi orang yang kita pandang sebelah mata tu, dialah yang Allah sayang. Dan tinggi takwanya pada Allah. Harum namanya di langit dan di bumi. Walaupun dekat dunia ni tak ada siapa pun pandang dia. Bayangkan tuan-tuan. Itulah Sayyidina Umar. Ambil ibrah kisah dia. Harapkan baginda lah yang jadi orang yang terakhir yang keluar dari neraka Allah nanti. Agar dapat juga baginda rasa nikmat syurga. Allahu Akbar. Tengoklah tuan-tuan, tengoklah geng, iman dia. Iman baginda Umar. Tak terlawan kita. Namun dari kisah-kisah sirah Nabi dan sahabat ni, ambillah sebagai pedoman dan ikutan. Tak kira siapa anda, tak kira siapa kita. Sama ada kita ni ketua segala ketua, bos ke, chief ke, apa segala dalam lembaga pengarah apa pun, Tan Sri ke, Datuk Sri ke, hinggalah sekecil-kecil kerja. Jika anda semua ni adalah seorang bos tertinggi, maka merendah dirilah dengan cleaner paling hina di mata anda. InsyaAllah Allah sayang. Dan bila Allah sayang, maka seluruh makhluk langit dan bumi akan sayang. Seterusnya, amat mudahlah untuk Allah pusingkan hati-hati manusia di sekitar kita, sama ada yang kenal atau tidak, untuk menyayangi kita seikhlasnya. InsyaAllah. Amin. Okey, itu saja perkongsian saya hari ini. Assalamualaikum dan selamat beramal sama-sama.